Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Azlan Attan. Ini adalah cadangan inovasi saya bagi mengatasi masalah murid saya dalam subjek sains. Dan cadangan dan inovasi saya ialah Almari Muzik Impiana. Baiklah, latar belakang kajian, topik bunyi dalam sains tahun 4 memerlukan murid memahami bahawa bunyi terhasil daripada getaran. Namun, ramai murid kurang jelas kepada alat muzik sebenar menyebabkan pembelajaran lebih tertumpu kepada teori dan kurang pengalaman praktik. Oleh itu, penggunaan alat muzik buatan sendiri daripada bahan mudah didapati merupakan pendekatan yang kreatif dan menyeronokkan. Baiklah, penyataan masalah, setengah murid tidak berpeluang untuk mengakses alat muzik yang sebenar. Ianya juga disebabkan dengan latar belakang sekolah kami yang berada di kawasan pinggir bandar dan yang paling penting ialah murid mudah hilang minat dalam pembelajaran apabila kaedah pengajaran terlalu berfokus kepada teori tanpa elemen interaktif. Seterusnya, kita pergi kepada objektif projek ini. Ianya memberi peluang kepada murid untuk mengakses dan meneroka alat muzik secara kreatif walaupun tidak menggunakan alat muzik yang sebenar dan juga membantu murid memahami cara bunyi dihasilkan melalui alat muzik buatan sendiri dan juga tidak lupakan ianya meningkatkan keyakinan murid untuk mencipta dan bermain alat muzik mereka sendiri. Seterusnya, ini adalah justifikasi inovasi mengatasi kekurangan akses alat muzik sebenar dengan menggunakan bahan mudah diperoleh, menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan sekaligus meningkatkan minat murid dan yang paling penting ialah mengukuhkan pemahaman konsep bunyi melalui aktiviti hands-on dan inquiry saintifik. Berikut adalah senarai bahan dan alatan yang saya gunakan, antaranya kotak terpakai, kertas fabrik, tali, semburan warna dan juga getah. Baiklah, bagi bahagian reka bentuk, bahan utama iaitu kotak dibiarkan dalam bentuk asalnya dan bahagian dalam, rak dalaman, potongan kadbord lain dimasukkan secara melintang untuk mencipta 2 atau 3 tingkat rak bagi menyusun alat muzik. Dan penutup, botol, sisi kotak menjadi bahagian permainan interaktif. Diteruskan lagi, hiasan luaran, warna latar yang saya pilih adalah warna gelap bagi menaikkan seri hiasan. Ada juga hiasan tampalan yang menggunakan kertas warna-warni, pelekat, gambar, penutup botol untuk menceriakan almari. Dan label juga diletakkan bertajuk Almari Muzik Impiana. Terdapat juga permainan yang mudah di bahagian sisi iaitu permainan mix and match. Seterusnya, susun atur dan fungsi. Penyusunan letakkan setiap alat muzik yang telah siap di dalam rak almari mengikut saiz dan jenis. Fungsinya, almari ini bukan sahaja berfungsi untuk menjadi tempat penyimpanan tetapi juga sebagai pentas mini. Ini adalah contoh model. Mari kita lihat. Ini adalah bahagian tepi yang saya katakan tadi iaitu permainan mix and match. Berikutnya kita pergi pada bahagian dalam. Di dalam ada lampu sensor. Ini adalah contoh-contoh permainan alat muzik yang menggunakan elemen tiupan, ketukan, gesekan, petikan dan juga tepukan. Baiklah, instrumen kajian yang saya pilih, yang saya telah buat ialah seperti ini dan setiap murid akan diberikan soal selidik bagi mengetahui minat mereka dan ini adalah senarai soalan dalam borang soal selidik saya. Baiklah, kesimpulannya inovasi ini um, adalah dihasilkan kerana sebahagian murid tidak mempunyai akses kepada alat muzik yang sebenar dan kurang pendarahan kepada pembelajaran muzik secara praktikal. Melalui inovasi ini, minat, keyakinan serta pemahaman murid tentang bunyi dan cara ia terhasil boleh meningkat dan diharapkan inovasi ini dapat diperluas penggunaannya di sekolah lain dan terus dipertingkatkan agar lebih ramai murid dapat belajar muzik dan sains dengan cara kreatif dan menyeronokkan.
Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Prof. Dr. Nur Azian. Bye.